Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua follower kita. Kita kembali di podcast CCJ MQA. Dan uniknya sebenarnya pada hari ini kita bersiaran secara langsung daripada PICC, iaitu sempena dengan Festival of Ideas. Dan untuk hari ini kita akan mengupas topik iaitu pendidikan fleksibel. Dan tetamu kita pada hari ini tidak asing lagi lah. Kalau di MQA ramai panggil Abang Faiz. Tapi di luar MQA, di kementerian, banyak panggil Bro Faiz. Brother Faiz. So bersama kita ini Brother Faiz, iaitu daripada MQA. Terima kasih Brother Faiz kerana bersama kita. So pendidikan fleksibel ni Bro Faiz, kalau saya boleh ceritakan lah, inisiatif ni telah bermula awal daripada 2011. Kita memperkenalkan Apel A, lepas tu kita ada Apel C, lepas tu Apel Q, dan sekarang ni Apel M yang kita bawa di PICC ni ke semuanya sekali. Cuma ramai lagi masih tertanya, yang pertama dia masih tertanya, sabaran ke susah ke ambil apel ni? Yang pertama. Dan yang kedua, masih lagi ada comparison. Macam contohnya lah, konvensional, laluan konvensional ni beza ke dengan graduate apel. So mungkin Bro Faiz adalah banyak pengalaman, saya percaya. Dan ini eksklusif kan, tak pernah dikongsikan lagi mana. So mungkin Bro Faiz nak start dulu mungkin your experience on taking this apel. Alright. Okay, Assalamualaikum. Jadi tentang apel untuk apel A, kali pertama saya ni mengambil apel A ni pada tahun 2011. Di mana semasa pelancaran mula-mula saya antara 5 orang pioneer untuk pilot test untuk apel A ni lah. Dan cabarannya untuk apel A ni bagi peringkat Jalan Sarjana Muda tidak begitu susah pada pendapat saya. Dari pengalaman saya sendiri, di mana kita kena sediakan portfolio, dan portfolio ni saja berdasarkan pengalaman kita, apa yang kita lalui. Jadi kita terjemahkan semula dalam portfolio bersama bukti-bukti yang adalah seperti sijil-sijil. Ada Apel A. So sijil-sijil, kursus kita bertahun semua kena tampilkan dalam portfolio. Dan ujian aptitude. Ujian aptitude ni dia ada, bagi saya dia sebab dia multiple choice penjelasan jawapan, ABC. Dan persoalan dia pun ada 40 dan tidak begitu sukar lah. Kerana tahap kesusahan dia tu setara SPM. Jadi bila dah berjaya apa semua, dan saya menggunakan Apel A ni untuk sambung belajar ke peringkat Jalan Sarjana Muda lah. So maksudnya buat ujian dalam 40 soalan, menilai betul? Menilai macam general knowledge ke? General knowledge. Dia ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan pengetahuan up. So kena pass lah. Kena pass. At least 32 per 40. Bro Faiz memang sukses lah. Alhamdulillah sukses. Sebab bahasa mula tu ada 2 je pusat penilaian, WOU dan OUM. Dan kami ni kena buat kedua-dua tempat untuk aptitude test tu. Sebab kita nak tengok kesesuaian, tahap kesusahan dia macam mana semua kan. So bila dah lepas tu baru kita pilih universiti. Ya, baru kita pilih universiti. Sebab Apel A ni untuk makluman semua di pengalaman saya, untuk degree apa yang kita nak belajar tu terpulang pada kita. Untuk mana dah dapat Apel A tu, kita nak mau belajar dalam bidang apa terpulang pada kita. Tetapi mengikut kesesuaian daripada pengalaman kita lah. Jadi saya apabila pertama kali dapat Apel A ni, saya mohon belajar dan saya dapat diterima untuk kos komunikasi massa dalam PR, Public Relation. Memang bidang kerja lah kot. Bidang kerja dengan pengalaman saya sebelum ni. Memang more to Masscom lah. Sebab kita ada macam UiTM, sebab saya baru UiTM, dia ada buat psychometric. So dia memang tengok saya punya berat ke Masscom. So daripada mana pemberat tu dah ada dengan keputusan sukses final tu, so masuk belajar. So masuk belajar ni dia Apel A kan, access kan? Maksudnya access untuk Apel lah. So you kalau boleh lah untuk bertanya kan, you start ada SPM betul? Betul, ada SPM. And then dengan SPM masuk sebagai penjawat awam.
So now jump terus ke degree dan laluan APEL. Laluan APEL. Dan diterima masuk. Dia terima masuk. Tiada masalah. Dapat offer letter je sama. Sama, dia semua sama. Dan syarat dia untuk daripada kita punya untuk yang bahasa Inggeris, if I'm not mistaken, MUET ke? MUET. Yes. MUET juga sama. Kita kena ambil. Dia tak ada nak kata okey kalau APEL A tak perlu MUET, tak. Dia kita masih sama. Cuma APEL A ni, CJ APEL ni adalah laluan alternatif, laluan kedua untuk orang-orang yang nak sambung belajar. Betul. So okay, bro dah masuk dah. Okay, dah masuk. Dah masuk the journey sekarang. Okay. So sebenarnya masa saya sambung belajar menggunakan APEL A ni, semasa tu saya di bahagian yang saya ada masa untuk pergi kelas 2 minggu. Tapi pada masa kena pergi kelas lah. Masa pergi kelas. Dia macam biasa. APEL A ni cara pembelajaran dia masih konvensional. Kita kena masuk kelas, kena buat assignment, semualah sama. So weekend lah. Weekend lah sebab kita buat part time. Ada untuk makluman APEL A ni kita nak mohon part time atau full time begitu kan bergantung pada kita. Kalau kita nak buat full time kita boleh mohon full time. Kalau kita part time tapi macam kalau bekerja memang kita akan ambil part time lah. Okay. Durasi dia akan bila part time dia akan jadi 2 kali ganda pada durasi yang untuk full time. Okay. Bermakna kalau kata full time 3 tahun, part time akan jadi 6 tahun. 6 tahun. Okay, jadi tapi untuk perjalanan APEL A saya ni dia terhenti semasa saya di part 5 sebab di mana saya bertukar unit ke unit corporate MQA. Jadi masa untuk saya ke kelas tu memang terhad. Dan saya menanggungkan pengajian saya di mana sampai satu tahap tu universiti terpaksa mengeluarkan gugur taraf lah sebab saya tak meet dia punya requirement. Sebab tapi dapat 5 memang kata 5 dah last year lah ke? Lagi 2 part untuk habis. So memang kata kecewa. Ya. Kecewa. So dia tak macam bagi peluang apa yang panggil biasanya rayuan leave or absent ke tak ada. Ada bagi ruang lah tapi saya sebabkan saya fikir sebab itu saya dah tiba dengan bahagian korporat dan saya selalu keluar. Jadi saya kata never mind, tak apa. Mungkin saya kata saya akan cubakan balik untuk ni lah, untuk sambung belajar. Dan sehingga tahun kerja lah. Kerja ke tangan kerja. Dan tapi jangan mention lah dari semana. Tak ada. Saya mau kita kata tapi sebab kerja tu pun memang menyerondokkan saya kan. Jadi tu saya tak rasa lah. Dan pada sehingga tahun 2022 apabila 2011. Lama. Lama lah. Sebab saya start belajar 2015. Lepas tu 2015, 2018 tu. Tahun juga. So 3 tahun tu saya dah tiba dah gugur taraf kan. So saya relax macam kita usul-usul tak apa, ada masa saya sambung belajar. Dan sehingga tahun 2022 apabila APEL Q diperkenalkan oleh pihak MQA. Iaitu pengalaman ditukarkan kepada kelayakan. Betul. Dan saya tengok ini adalah peluang baru untuk saya pula. Dengan kekanan kerja saya ambil APEL Q. Dan sekarang ni saya pun tengah menjalani APEL Q punya pembelajaran di mana saya dah lepas untuk portfolio dan akan datang ni untuk lawatan lapangan. Okey. Cuma saya kalau boleh saya nak berkongsi lah tentang APEL Q ni, Cik Asfar. APEL Q ni walaupun kita dengar ada ramai kata APEL Q ni senang je, mohon terus dapat degree. Itu adalah satu persepsi yang salah. Sebab saya pengalaman saya ni personal saya yang mengambil APEL Q. So memang saya ambil Q. APEL Q ya. Saya berdaftar, saya dapat experience. Memang ada experience lah. Dan saya pun baru saja lulus dengan markah 3 point untuk CGPA 3.87 untuk portfolio. Dan walaupun dia kata mudah tak, untuk portfolio saja mengambil saya masa 3 bulan untuk menyiapkan portfolio. Di mana portfolio ni kita memang seperti yang saya APEL A, kita kena masukkan semua balik bukti. Tapi macam pengalaman tu berserta dengan bukti. Ya, pengalaman seperti barulah boleh tukar kredit. Sebab pengalaman sebab tu saya kata, sebab apa saya mencabar? Apabila 15 tahun pengalaman kerja kita nak convertkan kepada ijazah sarjana muda, banyak bukti-bukti yang kita perlu masukkan pengalaman kita. Jadi dia berikan mana? Nasib baiklah. Sebab tu saya nasihatkan kepada individu yang ataupun sesiapa yang nak ambil APEL Q, pastikan simpan bukti-bukti seperti di Facebook ke gambar Facebook, bukti gambar kita beraktiviti dalam satu pengalaman tu.
Social media. Social media boleh dalam kita. Oh, ni kena bagi tahu ni. Ada social media. Facebook, lepas tu CD-CD kita ada. Semua tu memang kena simpan. Jangan orang kata, tak payah update lah dia. Tak, memang kena update. Itu adalah kita punya pengalaman. Dan itu adalah bukti mengatakan kita punya pengalaman tentang Satu Bidang ni. Betul. Itulah, tapi jangan, sebab tu saya kata, perspektif orang mengatakan Apple Q ni, mudah untuk dapatkan. Tidak. Saya memerlukan 3 bulan. Dan ada juga saya dengar calon-calon yang lebih 3 bulan. Dan tak lepas lagi penilaian pun ada juga. Betul. Semua tadi yang saya rasa input yang kita perlu stress jugalah. Sebab Bro Faiz ni memang sendiri mengalami. Dan nak tunjukkan betapa kualitinya dan setaranya Apple ni dengan normal degree. Normal degree. Is that Bro Faiz sendiri diberi Google taraf. Google taraf. Sebab mungkin tak complete. Sebab tak saya assignment saya lah. Saya tak keadilan saya tak cukup. Assignment cukup ada. You tak meet tu tak kisahlah you lalan apa you Google taraf. Nampak maksudnya itu benar lah. Tak ada isu sebab ada walau dia kata macam mana suruh apa nak dia sama, cuma dia sebagai laluan saja. Dia tak membuka laluan. Bukan laluan dia sebab sebelum-sebelum ni macam kita faham dulu punya perspektif kan, SPM tak ada, kau tak boleh belajar. Tapi sekarang tak lagi, sebab itu adalah ni. Sebab benda ni pengalaman show kadang-kadang macam kata ni, experience is more important than kita apa ni yang kata di Apple Q ni Bro Faiz ambil program apa? Saya dicadangkan untuk ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan. Sebab dia kata kenapa usaha perniagaan kerja dekat MK apa semua Betul. Sebenarnya dalam skop kerja kita untuk usaha perniagaan dia punya skop besar. Kita ada entrepreneurship, kita ada untuk record. Kalau dia record, kita ada untuk perhubungan awam pun ada dalam. Dan boleh untuk naik pangkat? Boleh. Kita boleh sebab kita mendapat ijazah ni, ijazah yang mendapat akreditasi daripada MQA. Dan kita boleh tadi tadi mendapat isu. So, maksudnya Faiz akan berada sebagai seorang pegawai lah insyaAllah. Setelah tamat kan? Setelah tamat. Okay. Dia kalau Apple Q ni kita ada 4 stages. Ya, betul. So Bro Faiz kan dah di stage akhir? Di stage yang kedua lah untuk field validation. Dan jangan sebab field validation ni dia di mana pihak universiti akan datang untuk lihat cara kita bekerja. Dan bersama dia akan bertemu ramah dengan kita, majikan kita untuk bertanya adakah kita ni macam mana, sama tak dengan apa yang kita tulis dalam portfolio kita. Dan untuk 2 lagi stage iaitu capstone dan cabaran. Ini akan biasanya dia akan melalui apa yang kita tulis dalam portfolio kita punya experience tu, dia akan melalui itu. Okay. So sebelum Bro Faiz kita mengundurkan diri kan, mungkin Bro Faiz ada pesanan ke kepada kita punya, sebab sekarang ni kan kita tengok agak trend lah. Habis SPM, banyak daripada kita punya adik-adik ni dia go for working environment. Tapi we always welcome them untuk come back. So mungkin Bro Faiz ada apa-apa nak share. So saya ni kepada adik-adik lepas SPM dan juga kepada rakan-rakan kita, jangan terpengaruh dengan duit yang tak seberapa, tetapi kita tak ada ilmu. Kita boleh ada duit banyak, tapi bila kita tak ada ilmu, kita nak dapatkan rasa hormat ataupun rasa respect daripada orang, memang tak ada. Jadi macam mana pun ada duit, pastikan diri kita juga ada background ilmu dunia dan akhirat. Jadi kepada kawan-kawan saya juga yang dah berumur macam saya, jangan risau, kita ada peluang untuk sama belajar. Kita ada Apple. Dan kalau nak tahu macam mana, boleh jumpa saya dan pengalaman saya boleh kongsikan dengan rakan-rakan semua, dengan sahabat-sahabat semua tentang Apple ni. Macam susah ke, senang ke, apa kelebihan apa, boleh. Dan saya dah bukti hidup tentang Apple ni. Dan jangan risau. Setiap orang kata setiap kemauan ada jalan dia. Betul. Itu saya. Betul. Bukti hidup. Itu kita punya quote tu. So untuk yang mendengarkan podcast ni, melihat, menonton podcast ni, untuk maklumat lanjut lah berkaitan Apple, layari saja laman sesawang MQA, www.mqa.gov.my, dan klik pada ikon Apple, ikon micro credentials untuk mendapatkan maklumat lanjut. So dengan itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua, dan semoga kita bertemu di episod akan datang di podcast CCJ at MQA. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.